anda hilang jejak masa ketika melayari telefon atau menonton video? Jangan bimbang, perkara ini berlaku kepada semua orang. Namun, pernahkah anda terfikir mengapakah teknologi dicipta? Telefon bimbit, komputer dan televisyen pada asalnya dicipta sebagai alat teknologi maklumat dan komunikasi. Komputer pertama direka untuk menyelesaikan persamaan kompleks. Televisyen pula membolehkan orang ramai mendapatkan maklumat dari rumah mereka sendiri. Telefon bimbit dicipta untuk memudahkan dan mempercepatkan komunikasi. Tetapi pada hari ini, teknologi telah berkembang jauh daripada tujuan asalnya. Apabila bercakap tentang pelajaran, kita perlulah tanya, teknologi ini kawan atau lawan? Ramai ibu bapa merasa peranti digital mengganggu pembelajaran anak mereka. Tetapi, tidak semestinya begitu. Apabila digunakan dengan betul, ia boleh membuka akses kepada pelbagai sumber dan alat. Pada era digital ini, teknologi seperti TV pintar telah membawa banyak perubahan ke dalam bilik darjah. Ia bukan lagi sekadar alat hiburan, tetapi sudah menjadi medium pembelajaran yang sangat berguna. TV pintar memudahkan pembentakan dan menjadikannya lebih menarik. Kita hanya perlu sambungkannya kepada komputer atau telefon guru. Ia juga memudahkan menonton video tentang apa yang kita sedang pelajari, seperti eksperimen sains, tutorial matematik dan klip sejarah. Google Classroom ialah satu platform yang membolehkan guru dan pelajar mengurus tugas dengan sistematik. Guru boleh mewarnai nota dan kerja rumah, manakala pelajar boleh menyerahkan tugasan secara digital tanpa menggunakan kertas. Ia sangat fleksibel dan boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja melalui telefon pintar, tablet atau komputer. Graf ini menunjukkan beberapa masalah utama yang dihadapi remaja akibat penggunaan teknologi digital secara berlebihan. Paling tinggi, 68% remaja mengalami ketagihan media sosial. Diikuti 61% yang pernah berkongsi maklumat tanpa menyemak kesahihannya. Ini menunjukkan ramai remaja masih kurang kesedaran tentang keselamatan maklumat dalam talian. 57% terdedah kepada berita palsu, manakala 55% mengalami gangguan tidur akibat skrin yang digunakan hingga lewat malam. Selain itu, 48% pelajar melaporkan prestasi akademik mereka terjejas kerana masa belajar semakin kurang. Masalah-masalah ini membuktikan bahawa walaupun teknologi membawa manfaat, jika tidak dikawal, ia boleh memberi kesan negatif yang serius kepada kehidupan dalam pelajaran remaja. Dalam era digital masa kini, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Carta pai ini menunjukkan 5 kepentingan utama teknologi digital dalam kalangan pelajar dan guru. Bahagian paling besar, iaitu 30%, menunjukkan bahawa teknologi memudahkan akses kepada maklumat. Dengan hanya satu carian Google atau penggunaan aplikasi pembelajaran, pelajar boleh mendapatkan jawapan dan pengetahuan pada bila-bila masa. Seterusnya, sebanyak 25% melibatkan pembelajaran secara fleksibel atau dalam talian. Ini membolehkan pelajar belajar dari rumah dan menyesuaikan masa belajar mengikut keperluan masing-masing. Sebanyak 20% menunjukkan kepentingan alat bantu pengajaran seperti video pendidikan, kuis interaktif dan simulasi. Alat ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah difahami. 15% pula peranan teknologi dalam komunikasi antara guru dan pelajar. Melalui platform seperti Google Classroom, WhatsApp dan Telegram, maklumat boleh disampaikan dengan cepat dan jelas. Akhir sekali, 10% menunjukkan bagaimana teknologi membantu dalam meningkatkan kemahiran digital pelajar. Dalam satu kemahiran penting untuk masa depan mereka dalam dunia kerjaya dan inovasi. Teknologi bukanlah musuh, ia hanyalah alat. Jika digunakan dengan betul, ia boleh melonjakkan pembelajaran kita ke tahap yang lebih tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.